Hakim, kau cakap anak orang ke? Mana ada ya? Jangan nak tipu. Tengok muka anak orang tu. Sampai luka macam tu. Tapi dia yang buat dulu. Jangan nak melawan. Ayah tak pernah ajar aku pukul orang tahu. Sejak kecil, aku ialah anak yang banyak susahkan ayah. Terima kasih. Sama-sama, datang lagi. Aku selalu kecewakan dia dan buat dia marah. Buat apa ni? Mana kau belajar ni, ya? Balik sekarang. Mungkin aku bukanlah anak yang diharapkan. Hakim, bangun. Tengok tak jam berapa sekarang. Bangun solat. Datuk tua pun nak kena suruh. Tapi dia tak pernah putus asa mendidik aku. Mana? Dari tadi aku tunggu kau. Yelah, tempat biasalah. Cepat sikit. Dan dia selalu risaukan aku. Walaupun aku tak pernah pedulikan dia. Hakim. Hakim. Sampailah satu masa, semuanya berubah. Aku dah buat satu kesilapan yang besar. Kesilapan yang tak mungkin aku lupa sampai bila-bila. Kerisauan ayah terhadap aku telah bertukar menjadi tragedi. Hakim! Ayah! Sejak kemalangan itu, dia tak mampu berjalan seperti biasa. Ayah, jom masuk. Dan hubungan aku dengan ayah dah tak macam dulu. Ayah, makan sikit. Dia betul-betul kecewa terhadap sikap aku selama ni. Dan kini, dia tak lagi pedulikan aku. Hakim letak sini ya. Nanti ayah makan tau. Seakan-akan aku dah tak lagi wujud dalam hidup dia. Ayah, tengok ni. Hakim bawa apa? Ayah pandanglah. Hakim bawa makanan favorit kita. Ayah, esok raya, ayah. Hakim tahu. Hakim banyak salah ke ayah. Hakim degil. Tapi Hakim tak ada siapa-siapa, ayah. Hakim ada ayah seorang je.
Hakim banyak salah ke ayah. Hakim harap ayah maafkan Hakim. Hakim. Ayah.